Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya Syafwan Engineering. Hari ini saya berada di Seksyen 4 tambahan Bandar Baru Bangi. Semalam lagi customer call kita bagi tahu rumah dia ada satu certain lah, kita panggil certain part ada elektrik, certain part tak ada elektrik. Okey, hari ini saya berkesempatan pagi ni saya datanglah cek. Okey, bila masalah berlaku setempat ada elektrik ataupun setempat lagi tak ada elektrik, biasanya berlaku kepada pengguna 3 fasa lah. Kalau satu fasa, confirm rumah bergelap. Ni untuk 3 fasa biasanya macam tu lah. Okay. Untuk DB box kita dah buka. Okay. Okay, dengan menggunakan satu test pen saja kita boleh check. Nak proper lagi pakai multimeter lah. Ni incoming daripada TMB. Okey. Alhamdulillah tak ada masalah. Face kuning alhamdulillah tak ada masalah. Face merah pun tak ada masalah. Face kuning tak ada masalah. Okey, face biru je bermasalah. Okey. Bila kita check dekat meter tadi pun, meter dia dekat luar ni. Okey. Bila kita check tadi pun, dia punya kabel incoming daripada junction box tu dah tak ada elektrik. Okey. Saya check dekat junction box tak ada elektrik. Check dekat dia punya kabel incoming ke daripada tiang sana tu, dia lalu sini tak ada juga. Okey. Jadi sekarang ni bila tanya rumah sebelah pun, jiran sebelah pun dia cakap fasa biru tak ada. Jadi kita kena buat aduan dekat TMB lah. Jadi sekarang saya dah buat aduan, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. So jadi saya dah report tadi dekat TMB. Kemungkinan anggaran dalam 2 ke 4 jam lah standard TMB lah. Okey. Jadi kita akan tutup balik DB box. Lepas tu kita akan kita akan monitor lah daripada customer nanti. Okey, terbaik. Jom kita settle.